Assalamualaikum. Hai, nama saya Nurul Atira binti Ahmad Tamidi. Pernah tak kita tertanya bagaimana sesetengah orang boleh mempengaruhi orang lain, cepat naik pangkat, berpengaruh dalam sosial dan ada pengaruh dalam kerjaya. Mungkin perkara ini ada kaitan dengan pemahaman secara strategi dan juga pengaruh. Jadi, bagaimana kita nak tahu semua tu? Okey, semua tu ada di dalam buku ini. Jadi, saya ingin memperkenalkan buku yang bertajuk The 48 Law of Power daripada Robert Greene. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 1998 dan di dalamnya mempunyai 48 strategi ataupun perkara-perkara yang kita boleh belajar bagaimana untuk kita hidup secara berpimpinan, berkeyakinan, strategi dan juga bagaimana kita untuk mengenali orang-orang lain dan kehidupan kita sendiri. Bagaimana Robert Greene telah menghasilkan buku ni? Robert Greene telah mengkaji daripada tokoh-tokoh terkenal seperti raja, terutamanya raja-raja yang kita telah belajar pada zaman tamadun, jeneral perang, sebab kita dapat belajar banyak strategi daripada ahli politik yang berpengaruh untuk dirumuskan ke dalam buku ini. Apakah kandungan dalam buku ni? Okey, buku ini kebanyakannya ada unsur-unsur sejarah, cerita-cerita sebenar dan situasi sebenar yang kita boleh baca, dan juga di dalam situasi tersebut dia juga diselitkan dengan ayat-ayat nasihat, pengajaran yang kita boleh belajar dan juga nilai-nilai prinsip yang kita boleh ambil untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Apakah pengajaran yang kita dapat setelah baca buku ni? Okey, buku ini akan mengajar kita supaya kita akan lebih mengawal emosi ketika berusaha orang lain. Kita akan bijak berfikir, sebelum membuat apa-apa tu kita akan berfikir dahulu. Dan seterusnya, kalau kita membaca buku ini juga, dia mengajar kita tentang kita kena berhati-hati dengan orang lain, jangan mudah mempercayai orang lain, terutamanya orang-orang yang kita baru kenal. Kita kenalah pandai membaca situasi dan keadaan supaya kita tidak melakukan kesilapan. Setelah baca buku ini, kita akan menyadari bahawa power itu bukanlah bermaksud semata-mata kuasa, tapi power juga boleh merujuk kepada keyakinan diri, kawalan diri, pengaruh dan juga kepimpinan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Mahwan daripada Universiti Selangor. Kos Degree Bioperubatan akan memberikan ringkasan tentang beberapa buku yang telah saya baca yang berteraskan motivasi untuk pelajar-pelajar SPM. Okey, antara beberapa buku-buku yang saya sudah baca, dorang ni memang motivator yang memang bagi saya cukup okey, cukup mantap, cukup memberi motivasi yang memang mencukupi lah pokoknya. Okay, jadi secara ringkasnya buku-buku dorang ni dorang just bagi tahu konsep yang sama, iaitu pengurusan masa, pengurusan intelektual, pengurusan ibadah dan sebagainya. Yang paling penting adalah pengurusan mental ataupun kita punya mindset lah. So dalam tiga buku ni contoh strategi belajar terakhir, motivasi alihan pelajar dan juga petua pelajar cemerlang, dorang penceramah ataupun para motivator ni dorang menekankan mental block. Apa tu mental block? Okay, mental block ni adalah something yang buat kita rasa tidak boleh, padahal benda tu kita boleh. Contoh, ada satu competition menyanyi, kalau competition menyanyi ataupun ada satu ujian matematik, kamu sebenarnya boleh, cuma bila kamu kata tidak boleh, kamu punya otak akan set itu mindset dia tidak boleh. Jadi apa yang orang cakap di sini adalah mental block ni kita kena buang, kita kena lawan. So bila kita lawan mental block ni,
kita boleh berjaya di depan. Begitu. Okey, sama juga dengan Dr. Syukri Abdullah, strategi teknik belajar ataupun skor mumtaz. Ada juga Dr. Muhammad Fazila Kamsah, ni foto pelajar cemerlang, dan ada juga lah beberapa buku-buku yang santai. Tapi saya suka baca 3 buku ni. Ini memang saya sudah habis baca, dan memang buku ni sangat recommended. Kamu boleh cari di perpustakaan ataupun kedai-kedai buku lah. Memang recommended untuk kamu baca, sebab dalam buku ni dorang sudah tekankan macam mana cara untuk berjaya. Selain daripada belajar work hard, work smart, dorang menekankan aspek-aspek yang sangat simple, iaitu pengurusan masa, tidak panik, bertenang, pengurusan mental, dan pengurusan intelektual dan spiritual diri. Itu adalah benda-benda yang sangat, bagi saya, sangat penting lah bila kita mau belajar, bila adik-adik semua mau sambung belajar. Begitu cerita dia. Assalamualaikum, nama saya Fazilawati. Hari ini saya ingin membentangkan sebuah buku yang bertajuk Nota Hati Buat Pelajar, yang ditulis khas daripada Razali Sarraj. Buku ini ditulis khas dengan gaya ringkas, lembut dan menyentuh hati, seolah-olah penulis itu menasihati dari hati ke hati. Mesej paling penting dalam buku ini adalah mengajar untuk bersikap positif dan berdisiplin. Konsep buku ini adalah nasihat dan refleksi diri. Penulis juga menegaskan bahawa kejayaan bukanlah diukur daripada peperiksaan, malah diukur daripada cara mengawal emosi, bersabar dan tidak mudah putus asa. Buku ini amat sesuai untuk dibaca oleh pelajar yang hilang semangat, tekanan pelajaran dan hilang keyakinan diri. Buku ini juga membantu untuk pelajar merasa lebih tenang, sedang tentang matlamat hidup dan juga menghargai peluang dan masa yang ada untuk terus berjaya. Hai semua, saya Syiralin. Hari ini saya nak kongsikan satu buku yang sesuai untuk semua pelajar-pelajar SPM, iaitu The 7 Habits of Highly Effective Teens by Shane Covey. Buku ni khas dituliskan untuk pelajar-pelajar yang rasa stres, yang tak ada mood nak belajar, rasa susah fokus, takut gagal. Dalam buku ni, Shane Covey mengajar kejayaan bukan pandai semata-mata, tapi kerana sikap dan tabiat yang ada dalam kita sendiri. Antara tabiat-tabiat yang diberitahu adalah bertanggungjawab atas diri sendiri, ada matlamat yang jelas dan pandai uruskan masa sendiri kita. Contoh, jangan salahkan keadaan sekeliling, tapi tahu apa yang kita nak dalam SPM. Utamakan belajar selain hiburan yang lain, seperti tengok TV, pergi bermain. Kita boleh memfokuskan diri kita seperti membaca, mengambil masa untuk membuat nota, seperti itu. Itu adalah salah satu idea-idea yang di-sharekan oleh Shane Covey. Buku ini menjelaskan bahawa perubahan kecil dalam tabiat kita boleh memberi kesan besar kepada pelajaran dan kehidupan kita. Buku ini membantu kurangkan stres, lebih yakin dan membuat pelajar itu bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Kesimpulannya, buku ini sangat sesuai untuk pelajar SPM yang nak ubah diri dan capai kejayaan. Saya mencadangkan semua pelajar mendapatkan buku ini untuk memfahami lebih mendalam apa yang disampaikan daripada penulis. Sekian, terima kasih.